Ada yang tanya saya, emas 999, gold bar dan dinar yang macam ni boleh pajak juga ke? Kalau nak pajak tu dekat mana? Pertama yang perlu kita tahu, pajak ialah kita buat pinjaman. Ataupun dengan kata lain, dia adalah hutang yang kita ada komitmen untuk bayar semula. Yang kedua, pajak bukan teknik untuk menggandakan emas dan tempat pajak bukan tempat untuk kita simpan emas. Secara dasarnya, semua tempat pajak terima emas public gold. Pinjaman yang diterima sekitar 60 hingga 70% bergantung kepada tempat pajak tersebut. Tapi nasihat saya bagi yang Muslim, cari tempat pajak gadai yang patuh syariah. Selain daripada pusat pajak yang ada dekat luar sana, ada juga bank-bank tertentu yang menyediakan perkhidmatan pajak ni. Tapi saya cadangkan pilih tempat pajak selain di bank. Sebab maklumat tu dia akan keluar dalam rekod SECRIS kalau kita pajak di bank. Antara pusat pajak ataupun Ar-Rohnu yang boleh saya cadangkan ialah Pos Ar-Rohnu di bawah Pos Malaysia dan juga Ar-Rohnu Tekun. Selain daripada tu, untuk makluman tuan-puan, Public Gold juga menyediakan perkhidmatan pajak melalui anak syarikat Koperasi Dagang Emas. Jadi tuan-puan boleh sahaja bawa emas fizikal ke branch Public Gold berhampiran. Itu jika tuan-puan ada emas fizikal di tangan. Bagi yang ada emas di akaun Gap, tuan-puan boleh juga pajak emas tersebut secara online. Yang mana prosesnya sama juga. Dapat pinjaman, kemudian tebus dalam masa yang ditentukan. Selepas tebus, gram emas akan masuk semula ke dalam akaun emas Gap. Okey, semoga perkongsian saya jelas. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh tinggalkan maklumat. Nanti saya akan hubungi tuan-puan untuk bantu sebaiknya, insyaAllah.